kita nak masuk bulan Ramadan ni tau. Kita bangsa Melayu ni kononnya nak standby kan untuk perniagaan, bazar. Dia orang terpaksa lah buat pinjaman, nak tunggu bank. Kita kadang sedih juga melihat nak pakai duit kena buat bayaran. Dah bayar ribu-ribu pula tu. Daripada awalnya bayar nak pinjam 20,000, lepas tu bayar sikit, akhirnya kena tipu 22,000. Debt collector minta pembayaran sebelum pukul 2, sebelum pukul 3. Kalau tidak, pihak mahkamah akan buat tangkapan dan sebagainya. Debt collector ni sebenarnya kalau kita tak nak berurusan dengan mereka pun tak apa, sebab Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, hari ini kita kembali ke Debt Podcast. Pada hari ini, kita ingin mengulas satu topik yang sangat menarik yang berkenaan dengan scammer. Lagi-lagi, sekarang ni musim perayaan Cina dan juga untuk umat Muslim, kita ingin menyambut bulan Ramadan. Ramai mangsa dan masyarakat di luar sana yang mana terjerat dalam scammer ni. So, kita bersama dengan Tuan AJ, Encik Dato' Ain Jaafar sebagai Presiden Pertubuhan Warisan Rakyat Prihatin Malaysia dan juga merangkap kita punya CEO daripada JAJ Consultant. Assalamualaikum Tuan. Waalaikumsalam. Macam mana Tuan, sihat Tuan hari ni? Sihat, Alhamdulillah. Nampak lebih segak Tuan pakai baju Melayu Ya, Alhamdulillah. Sebab kita nak menyambut bulan Ramadan kan, tak apa lagi. Betul. Yeah. Sekarang kita lihat musim perayaan Tahun Baru Cina ni sudah tibalah. Jadi ramai masyarakat di luar sana yang masih lagi terjebat dalam pinjaman yang tak wujud ni. Lebih-lebih lagi macam scammer lah. Apakah punca sebenarnya Tuan AJ berlaku macam ni? Adakah disebabkan diorang ni mendapat tekanan yang sangat teruk oleh debt collector sampai sehinggakan diorang sanggup untuk membuat pinjaman yang tak wujud seperti ni? Okey, pinjaman tak wujud ni, kita sebenarnya susah nak jangkakan pinjaman tu wujud ataupun tidak kan. Banyak dah kita dah buat kempen kesedaran berkenaan dengan pinjaman online. Tapi ada juga yang di luar sana bodoh. Saya terpaksa berkata begitu kerana kalau kita tak bagi kesedaran kepada mereka ini, benda ini tidak akan pernah habis. Ada je setiap hari orang kena tipu. Ada je setiap hari popular orang-orang yang bekerja hebat-hebat ni, mereka pun kena tipu. Sebab apa? Mereka tidak ada kesedaran. Mereka tidak ada pernah melihat macam mana kita nak tahu bezanya pinjaman online ataupun pinjaman yang sah ataupun tidak sah. Mereka tak tahu. Ini yang puncanya. Sebenarnya senang sahaja kita nak tahu. Yalah, zaman sedia moden ni, kalau kita gunakan company tu, contohlah ada satu scammer ni, dia gunakan satu syarikat pinjaman wang Malaysian. Dia pamerkan iklan tersebut dalam Facebook mereka. So bila orang ni check dekat KBKT, nampak benda tu sah kan? Ada lesen perniagaan, ada lesen money lender, maknanya sah. Itu step yang pertama. Step yang kedua, kalau money lender tu contoh tunai cepat, kalau kita berurusan dengan tunai cepat, kemudian kita nak pinjam dengan dia 10,000, dia minta kita duit untuk fixed deposit, untuk proses dan sebagainya, dan dia hantar kita kepada akaun yang personal, individu. Maknanya ini kedai akaun. Takkan dekat situ dia tak boleh nak sedar. Macam tadi ada customer datang, perempuan, kerjanya hebat, doktor, okay? So bila saya semak, rupanya dia tak tahu tentang boleh semak dekat mana nak pastikan akaun ni akaun fake ataupun tidak. Macam mana dia nak tahu akaun ni adalah akaun kedai, dia orang tak tahu. Saya cakap senang je. You berurusan dengan pasti tunai wang cepat, you kena dapat akaun syarikat tersebut, transfer. In case lah syarikat tersebut menipu kita, kita tahu nak cek kat mana. Betul tak? Betul. Kalau kita berurusan dengan syarikat pasti tunai, tapi kita kena transfer Muhammad Farid, ini adalah satu penipuan. Boleh semak dekat mana? Dekat Google. Semua masyarakat dah boleh semak CCID portal. Tahu tak? You tahu tak CCID portal? Semak mula dia panggil Itu PDRM punya portal. Semua orang boleh akses. Kenapa tak gerti nak buat langkah-langkah tu? Kenapa malas? Dan diorang ni sebenarnya, itu satu, mereka tak ada ilmu. Dan satunya, mereka nak cepat. Kita nak masuk bulan Ramadan ni tau. Kita nak masuk bulan Ramadan, mangsa-mangsa kita bangsa Melayu ni kononnya nak standby kan untuk perniagaan, bazar. Dia orang terpaksa lah buat pinjaman, nak tunggu bank 2 minggu proses, nama tak clear.
mungkin tawaran yang dia offer dekat social media tu menarikkan perhatian dia sehingga dia sanggup buat pinjaman. Tapi kita kadang sedih juga melihat nak pakai duit kena buat bayaran. Dah bayar ribu-ribu pula tu. Daripada awalnya bayar nak pinjam 20,000, lepas tu bayar sikit-sikit, akhirnya kena tipu 22,000. Sama je. Tapi Tuan AJ, mungkin diorang ni nak cari kewangan yang lebih lah kan. So nak buat pinjaman, nak buat bisnes lah katakan. Selain daripada tu, ada tak faktor-faktor yang lain? Sebagai contoh lah, yang kita lihat sekarang ni banyak sangat dekat media sosial ni debt collector, yang mana dia ni menekan peminjam ni dengan kadar yang sangat teruk. Sampaikan ada yang diganggu sampai di office. So adakah faktor-faktor ni sebenarnya boleh menyumbang kepada scammer ni tu aja? Okey, scammer ni sebenarnya dia nak berlaku di mana tempat je. Cuma kita ni sebagai masyarakat, kita kena alert persekitaran kita. Okey, kita tak perlu nak beri arasan yang mana debt collector ganggu kita, that's why kita pinjam scammer. Kita kena scam, kita pinjam alung untuk bayar debt collector. Macam saya cakap tadi, kita sebagai masyarakat, kita kena alert persekitaran kita. Even though kita berhadapan dengan sesiapa pun, kita kena alert, jangan mudah percaya. Okay? Dan kita kena banyak belajar, banyak research. Apabila kita diganggu, tadi soalan awak, apabila kita diganggu oleh debt collector berkenaan dengan hutang lapuk, debt collector minta pembayaran sebelum pukul 2, sebelum pukul 3. Kalau tidak, pihak mahkamah akan buat tangkapan dan sebagainya. Kita end je call dan kita research dekat Google. Kalau tak pandai eja, kalau tak pandai, cari dekat TikTok, banyak video-video yang Tuan AJ ulaskan berkenaan dengan debt collector. Dan tak perlu takut. Debt collector ni sebenarnya, kalau kita tak nak berurusan dengan mereka pun tak apa, sebab kita dah berurusan dengan bank. Kita buat kontrak dengan bank. Bukan kita nak kena ikut je apa yang debt collector cakap. Bila kita panik, kita tak ada ilmu, kita terpaksa ikut apa debt collector minta. Itu yang puncanya kita terdesak nak carikan duit. Pinjam keluarga susah, pinjam mak ayah tak ada duit. Jadi apa punca mereka? Mereka tak ada pilihan. Mereka search dah dekat Facebook, search dah dekat media sosial, pinjam wang cepat, hanya menunjukkan IC saja. Debt collector dah ganggu, dia tak fikir apa resiko dia apabila dia pinjam dengan alung, apabila dia try buat pinjaman online, resiko yang akan datang pada dia. Yang penting bagi dia, debt collector tu dah tak ganggu dia apabila diorang buat pinjaman ataupun buat bayaran yang diminta oleh debt collector tu. So jadi Tuan AJ, kita berbalik kepada scammer tadi kan. Kita tahu masa scammer ni kalau nak buat pinjaman kena bayar processing fee. So ada kat Tuan AJ yang sebenarnya orang cakap bayar processing fee tu duit masuk. Benda tu betul ke Tuan AJ? Okay, kita tengoklah, kita nak buat pinjaman bank kan. Bank yang sebesar-besar ni kan, tak ada 1 sen pun dia minta kita punya proses fee tu. Bayar stamping, semua ditanggung oleh kita. Kemudiannya kalau loan tu lulus, baru dia akan pulangkan, return balik duit tu. Kalau kita nak buat pinjaman, kita dapat tahu yang mereka minta kita duit macam tu, kita terus stop. Kita tak perlu berurusan. Let's say lah, kalau kita kata, tuan, saya tak boleh nak stop sebab dia ugut saya. Dia kata saya dah assign agreement lah, saya dah hantar gambar IC saya, dia nak jual data saya dekat dia. Tak apa, stop, jangan ikut dan jangan balas apa yang mereka WhatsApp pada kita. Bila kita balas, kita tak panik, itu yang membuatkan kita bayar, menganggap kes itu selesai, menganggap apa yang mereka minta tu kita bayar 2,000, 3,000, mereka buang kita punya PDPA. Tak ada, itu semuanya perangkap. Faham tak? So ugutan-ugutan yang diorang terima ni lah kan, peminjam-peminjam terima ni, macam mana cara nak mencegahnya Tuan AJ? Kita tahu ramai masa di luar sana yang mana mungkin lah diorang ni ada mengalami masalah kewangan, tekanan kewangan yang sangat tinggi. Lepas tu pun nak buat pinjaman kena pula scammer. Lepas kena scammer kena pula bayar processing fee. Lepas tu kena pula ugutan yang dilakukan. Sampai mungkin lah diorang ni tak tahu arah, malu nak inform dekat keluarga sendiri. Jadi ada tak cara Tuan AJ macam mana diorang nak selesaikan? Okey,
saya nak menasihatkan kepada mangsa-mangsa Ahlong, mangsa-mangsa pinjaman wang Malaysia, mangsa bank, mangsa debt collector third party ke apa-apa berkenaan dengan kewangan. Kalau ahli keluarga mereka tak nak dengar apa yang mereka cuba sampaikan, you all boleh datang ke pejabat Tuan AJ dengan kadar segera. Tak perlu fikir pasal kalau saya jumpa Tuan AJ mahal ni bayar. Tuan AJ ni siapa kan, mesti mahal. Jangan fikir benda-benda yang macam tu. You all dah ada tempat sebenarnya. Tempat untuk buat aduan. Sesi luahan. Kalau Tuan AJ boleh tawarkan perkhidmatan saya akan offer awak perkhidmatan saya. Apa yang saya boleh bantu awak solvekan, keluarkan daripada masalah ini. Jangan takut. Mereka ada tempat aduan iaitu JAJ Consultant di mana? Putra Heights, Subang Jaya. Datang saja. Kalau dah call saya punya PA saya lambat reply, mungkin kita beranggap banyak aduan yang dia terima, tak ada masa untuk reply kan. Semua orang nak cepat, saya faham. Tapi kalau awak search dia dekat Google, awak datang walk in je, kita akan menyambut awak, insyaAllah. Macam mana pula Tuan AJ dengan orang yang cakap tinggal jauh daripada office Tuan AJ ni? Mungkin kita tengoklah sekarang ni ramai daripada Sabah, Sarawak datang ke sini kan. So macam mana Tuan AJ? Yang tak ada kemampuan, betul. Yang tak ada kemampuan tapi nak dapatkan advice Tuan AJ, boleh. Kita pernah buat slot dulu. Slot iaitu slot kita untuk by call. Kita panggil slot by call. Cuma slot by call ni dia terhad sedikit lah, sebab kita dekat pejabat pun busy. Waktu kita nak adakan masa untuk call, kita boleh je, tak ada masalah. Mungkin kita boleh call pada hari Sabtu, selang seminggu hari Sabtu, tak ada masalah, kita boleh aturkan. Jadi untuk penonton-penonton di luar sana, anda tahulah, anda kalau ada masalah tekanan kewangan yang sangat teruk, anda tahu nak cari siapa, cari Tuan AJ. InsyaAllah dapatkan advice daripada saya, insyaAllah anda akan jauh daripada scammer, insyaAllah. Terima kasih semua. Kita sudah hadir ke penghujung rancangan. So sebelum kita akhiri kita punya Debt Podcast pada hari ini, jangan lupa tekan like, follow, share dan subscribe. Jika anda ada masalah berkaitan dengan kes-kes sivil, yang sebagai contoh tentang hutang-hutang bank ni lah, dan juga kes Ahlong dan pinjaman wang berlesen, anda tahu nak cari siapa, cari Tuan AJ. Klik link di bio dan jangan lupa walk in sahaja. Kita nak masuk bulan Ramadan ni tau. Kita bangsa Melayu ni kononnya nak standby kan untuk perniagaan, bazar. Dia orang terpaksa lah buat pinjaman, nak tunggu bank. Kita kadang sedih juga melihat nak pakai duit kena buat bayaran. Dah bayar ribu-ribu pula tu. Daripada awalnya bayar nak pinjam 20,000, lepas tu bayar sikit, akhirnya kena tipu 22,000. Scammer ni sebenarnya jangan mudah percaya. Debt collector minta pembayaran sebelum pukul 2, sebelum pukul 3. Kalau tidak, pihak mahkamah akan buat tangkapan dan sebagainya. Debt collector ni sebenarnya, kalau kita tak nak berurusan dengan mereka pun tak apa, sebab kita buat kontrak dengan bank. Bukan kita nak kena ikut je apa yang debt collector cakap. Bila kita panik, kita tak ada ilmu, kita terpaksa ikut apa debt collector minta. Itu yang puncanya kita terdesak nak carikan duit. Pinjam keluarga susah, pinjam mak ayah tak ada duit. Jadi apa punca mereka? Mereka tak ada pilihan. Mereka search dah dekat Facebook, search dah dekat media sosial, pinjam wang cepat, hanya menunjukkan IC saja. Debt collector dah ganggu, dia tak fikir apa resiko dia apabila dia pinjam dengan Ahlong, apabila dia try buat pinjaman online, resiko yang akan datang pada dia. Yang penting bagi dia, debt collector tu dah tak ganggu dia apabila dia orang buat pinjaman ataupun buat bayaran yang diminta oleh debt collector tu.